Sungai bawah laut, inilah antara fenomena unik yang telah pun disebut di dalam Al-Quran lebih 1400 tahun dulu. Sini, geng Gio nak story. Sungai bawah laut ni terletak dekat laut Cenote Angelita, Mexico. Fenomena ni memang jadi buah mulut orang ramai di serata dunia masa kali pertama sungai ni ditemukan. Allah telah pun berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 53, Dia biarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Fenomena ni sebenarnya dipanggil halocline. Air tawar dari sungai bertemu air laut yang masin tapi tak bercampur terus sebab beza kepadatan dan garam. Nampak macam sungai mengalir bawah laut tapi ia masih terpisah. Ni memang jelas macam apa yang dicatat dalam surah Al-Furqan. Air tawar dan air masin ni ada batas antara keduanya. Memang sangat menarik. Dan Al-Quran dah membuktikan dia. Jadi, fenomena ni bukan rekaan, tapi realiti yang boleh lihat sendiri. So gang, bila kita tengok sungai bawah laut macam ni, ingat, tanda kebesaran Allah ada di sekeliling kita. Dari Al-Quran sampailah ke sains moden, semuanya bersatu ajar kita kagum dengan alam semesta ni. Dapat something?